ilmu fardu ain wajib belajar setiap orang. Setakat mana wajib belajar nak lepas fardu ain? Baik. Fardu tu maksudnya wajib, tak boleh tinggal. Hak buat dosa. Ain tu maksudnya individu setiap orang. Makna kalau 10 orang adik-beradik, 10-10 wajib buat. Contoh fardu ain, amalan yang fardu ain, semayang subuh. Maka kalau di rumah tu ada 10 kepala yang sudah akil balik, 10 orang wajib semayang. Dia tak boleh pak. 5 orang ya semayang, 5 orang ni tidur. Wakil ke hak tidur? Tak boleh. Faham? Itu fardu ain. Mana ain tu setiap personal, setiap individu wajib buat. Itu mana ain. Okey, contoh ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ada 3. Pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf boleh panggil kau. Ilmu adab apa panggil kau. Okey. Apa sebab mengaji ilmu tauhid? Supaya kita mentauhidkan Allah. Apa sebab wajib mengaji ilmu fiqh? Supaya kita jadi betul amalan ibadat kita. Apa sebab mengaji ilmu tasawuf? Supaya hati kita bersih. Allah jumpa kita di akhirat, hati kita bersih, tak kotor dah. Faham lagi? Baik, kalau nak belajar bab fardu ain, contoh. Apa dia yang wajib kita buat sebelum sembahyang? Mengambil wudu. Maka yang wajib belajar sampai kita tahu mana air yang sah berwudu, mana air yang tak boleh berwudu, kemudian manakah cara berwudu yang betul, manakah cara berwudu yang tidak sah. Situ setakat wajib belajar bab wudu fardu ain. Ada pun boleh hurai panjang lebar siap dengan dalil ayat Quran kitab ni macam tutup guru, tidak wajib. Bukan fardu ain itu. Faham? Tu gitu. Gitulah dengan semayang, gitulah dengan sembelih dan sebagainya. Nak sampai kita faham ibadat kita ini sudah sah. Tapi kita nak jawab soalan-soalan orang tanya tentang semayang kita tak pandai. Tak apa dah gitu. Tu fardu kifayah.